Serius puas hati saya seperti besi ni. Dah lah besar siap ada fingerprint unlock lagi. Ni personal fingerprint safe box. Design dia nampak sangat solid, pintu dia pun tebal, siap ada 4 lock latch. Memang safety untuk nak buat simpan barang. Dia ada 3 cara unlock. Yang paling abang suka fingerprint unlock dia. Memang laju, sentuh je dah boleh terus buka. Kedua, nak pakai password macam ni pun boleh. Ketiga, nak pakai kunci macam biasa pun boleh juga. Ruangan dalam dia pun kemas and luas, ada 3 tingkat. Sangat sesuai untuk nak simpan macam-macam barang berharga korang. Dan kat sini pula tempat bateri dia. And in case kalau bateri habis pun jangan risau. Dekat luar dia ni ada port type C untuk emergency power. Cucuk je power bank macam ni dah boleh buka macam biasa. Untuk pemasangan dia dah bagi skru macam ni. And dia dah sediakan juga 2 lubang kat belakang dia ni. So korang just perlu lekatkan je safe box ni kat dinding korang. Memang secure. Bagi abang kalau korang yang banyak simpan duit, dokumen penting atau barang berharga kat rumah tu, memang sangat sesuai pakai safe box ni. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.